Berhubung kekeliruan yang timbul, pasangan selebriti Pekin Ibrahim dan Mona Allen tampil menjelaskan bahawa mereka tidak pernah meraihkan sambutan Krismas seperti yang didakwa menerusi video tular di media sosial baru-baru ini. Menurut laporan Cosmo, Pekin atau nama penuhnya Muhammad Iznan Ibrahim menjelaskan majlis yang mereka hadiri sebenarnya adalah sambutan ulang tahun kelahiran dua individu terdekat dalam keluarga yang kebetulan berlangsung pada malam sama dengan perayaan tersebut. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe Drama Tu. Sebenarnya malam itu hanya perhimpunan biasa membabitkan kehadiran beberapa ahli keluarga untuk meraihkan ulang tahun seorang saudara serta seorang lagi kenalan rapat. Macam biasa, kalau rumah family kita santai-santai, pakai pun baju tidur sebab dah malam. Kami pula sampai ke rumah itu agak lambat. Tak sangka ada yang buat live. Kalau tengok video itu, antara aktiviti parti hari jadi berkenaan adalah permainan musical chair. Tiada pun acara bertukar hadiah seperti diperkatakan. Katanya seperti dilaporkan portal berita berkenaan. Tambah pengarah dan penulis skrip itu lagi, mereka mempunyai ramai ahli keluarga bukan Islam kerana latar belakang perkahwinan campur, namun setiap individu dalam keluarga sentiasa menghormati pegangan dan kepercayaan masing-masing. Dalam pada itu, Pekin turut meluahkan rasa kesal apabila terdapat pihak yang menyebarkan gambar isterinya tanpa hijab sekaligus memburukkan lagi salah faham dalam kalangan orang ramai.